Hai, Assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak mandi swimming pool dekat cruise dengan Ayana kali ni. Ayana dah suka-suka tunjuk macam ni sekarang. Ayana nak 10 bulan. Aki sambut birthday dia kat sini. Ayana 10 bulan. Ayana boleh menari lagi. Ting 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 ting. Okay, so kita nak mandi jacuzzi. Lepas tu kita nak mandi swimming pool. Okay, jom kita mandi sini dulu. Jom. Kita ada cool salt tub. Yang ini air sejuk dan dia ada air garam. Mungkin sesuai lah kot. Orang kata air garam elok. Jom naik atas. Abang Syah duk rakam. Boleh je? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow. 1, 2, 3. Ayana nak celuk kaki ke? Dekat sikit bang, dekat sikit. Mari kita tengok. Kita celupkan kaki dia. 1, 2, 3. Okay. Ayana dah ready ke? Alamak, kejap. Okey, dia agak dalam. Aki takut mikrofon ni terbenam pula. Okay, 1, 2, 3. Wih. Hati kemping. Wow. Pandai ke? Ayana memang pandai berenang tau. Dia kelas berenang 4 kali je. Lepas tu dah pandai. Teng. Lompat. Dia kata lompat. Lompatlah tinggi-tinggi. Dia tak senyum ke? Muka dia muka sedih ke apa? Nampak? Wow. Pandai ke Ayana main ni? Dia senyum. Lompat. Lama ada melompat-lompat lah. Dia melompat-lompat. Ayana. Tepuk air macam mana? Pok air. Pok air ni masin ke? Dia kata air garam, nak rasa sikit. Bismillah. Tak ada rasa air garam sangat pun. Bapak dia pula semua benda nak rasa. Wow. Ayana mandi jacuzzi weh. 24 jam mandi jacuzzi ke Ayana? Ayana pandai diri. Ayana 10 bulan dah makin pandai. Dia melompat-lompat budak ni. Okay, so dekat sini dia private tau. Dia panggil apa? The Palace. Ni private punya. Dia macam business class lah dekat cruise ni. So kita boleh lepak-lepak kat sini. Jom. Kita boleh duduk melepak, berjalan-jalan dengan Ayana sambil tengok. Sini. Korang nak tengok ni. Tara pom. Seramnya. Dari sini boleh nampak laut. Kita dekat tengah laut sekarang. Dekat tengah laut ni, korang nak tahu, bahaya. Tapi jangan risau sebab dia ada pagar. Okay, jom. Kita basah-basah boleh je duduk sini. Sebab benda ni kalau kena hujan pun tak apa. Kan? Okay, Ayana berdiri. Ayana 10 bulan sekarang dah pandai diri. So, dia pegang, lepas tu dia diri. Okay, Ayana cuba diri. Alamak. Nak berdukunya ni sekarang ni, nak berdukunya. Nangis dulu. Bye. Okay, kita biarkan je dia. Bye Ayana. Jaga diri baik-baik. Salam. Bye. Kesian dia. Nangis lagi kuat. Kena nangis kuat-kuat lagi. Ayana. Ayana. Bye. Tinggalkan dia. Dia diam. Ayana nak mandi swimming pool pula kenapa senyum pula? Adakah anda pura-pura menangis? Kalau nak, meh datang kat saya. Meh kat papa. Papa kat papa. Uish, Ayana merangkak sini matahari. Bukan main silau. Sekarang ni petang, pukul berapa ni? 4 lebih, dah nak pukul 5. Okay, masih panas terik. Tak pergi mana ni Ayana? Nak dukung jom. Kita pergi ke belakang dia sama je. Korang tengok ni cantik kan? Wow. Okay, kita boleh mandi dekat dalam ni pula. Tapi sini panas abang. Kita perlu mandi dari sana daripada mak dia. Jom. Jalan. And lagi best dekat sini kan, kita boleh order makanan, boleh order air dekat sini free je semua. Sebab dah bayar. Tak adalah free. Sebab kita dah bayar semua benda. Okay, jom. Kita masuk dekat sini. Air dia cetek je sini. Tapi air dia yang dekat sini ni, dia tak panas sangat. Yang situ macam suam sikit. Bye.
Sini kita boleh bawa masuk sini. Okey, meh. Alamak si Ayana ni. Si Ayana ni. Nampak tak? Okey tak bang? Apa tolong tengoklah. Takut tak cantik pula kan. Kita nak duduk. Rendah sangat. Okey, nak duduk ha. Okey. Ayana ready? 1 2 3 duduk. Oh, dia tepuk air. Okey. Oh, dia tunjuk mak dia ha. Dia tunjuk mak dia ha. Wah, Ayana kenapa? Tepuk air. Oh, ini dia rasa dunia dia. Ini dunia dia. Amboi, nampak Ayana ke bang dalam ni? Ke dia dah tak nampak? Dia belakang sikit. Ya. Ha. Pergi. Oh. Ayana jangan terminum air Hey, ya Allah. Oi. Oh, amboi. Oi. Tepuk air. Tepuk air. Wah, angin kuat ya. Kita kat atas kapal ni tingkat paling atas sekali. Korang akan dengar bzz. Angin memang kuat sangat. Kamera harap tak jatuh lah ya. Wow. Ayana buat peace. Kita nak ambil gambar. 1, 2, 3 buat peace. Janganlah mana ni. Okay, kita tarik rambut dia sikit. Buat rambut lawa-lawa. Ha. Tengok dia nak megang kat mana budak ni ha. Ya Allah, dia dah pergi kat mak dia ha. Aduh, Ayana. Dan kita nak buat video dengan mak dia. Ni mak dia buat apa kat sini ha? Mak dia kat belakang ni ha. Oh, mak dia. Okey. Pupuk air. Ayana nak main pupuk air lagi. Pupuk air. Oh, pupuk air. Abang, tolong tengok. Okey. Allahu Akbar. Ayana. Asalah Ayana suka sangat mandi macam ni ya. Dia kalau dekat rumah, Aki boleh tinggalkan dia setengah jam. Dia main macam ni. Tengok je dia main tepuk air. Jika rasa gembira tepuk air. Jika rasa gembira tepuk air. Jika rasa gembira beginilah caranya. Jika rasa gembira tepuk air. Tu nak mengangkat ke mana? Ayana nak berdiri ke? Nak berjoget pula. Okey, Ayana sekarang dah pandai diri. Jom kita tengok Ayana berdiri. Okey, diri. Cepat diri. Ya Allah ya Tuhan. Tarik tangan dia. Oh, tangan dia. Oi. Tengok dia punya swimming suit ni. Oi, kena betulkan tangan dulu lah. Kita kena lipat. Tarik je macam ni ha. Okey, baru boleh tunjuk-tunjuk ha. Bukan main panjang ha. Tak ada saiz dia. Okey, ha. Okey. Oh, nampak tangan ha. Ha. Wow. Sini tak ada orang ramai. Sebab yang atas-atas ni tak ramai orang. Sebab dia private sikit lah. Kalau dekat bahagian lagi satu tu lagi best. Dekat tingkat 16 tu lagi best. Cumanya terlampau ramai orang. Dia kira padat sangat. Tapi best ada gelongso. Sini tak ada gelongso. Ayana tak penat ke Ayana? Ha? Bapa dah penat dah ni. Cukup-cukup lah mandi tu Ayana. Ayana duduk sorang-sorang lah. Bye. Korang jaga kat Ayana Bye. Kita tengok dia ha. Ayana. Bye. Berlagi nak? Makan nak? Shoo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha. Ambil. Kena Ayana. Angin kuat. Oh, tapi kalau kat sini kau nampak kan. Ni macam tak okey je. Ayana okey je. Yang tak okey. Pok air lagi. Pok air macam mana pok air? Pok air. Ni baru nampak cerah sikit baru nampak elok sikit oi. Terpecik. Tadi dia kata bapak buat ya Ayana. Ni Ayana buat kat bapak dia pula. Okey, dia akan pegang macam ni sekarang. Dia nak diri. Tengok 1. Alah, cepatlah diri Ayana. Kalau tak dekat dalam bilik, kejap-kejap dia nak berdiri. Dia akan pegang kaki dulu, lepas tu dia diri. Cuba diri. Pegang sini. Wow. Dia diri dalam 3-4 saat je. Sekejap je. Ke dah sejuk? Ayana dah sejuk ke apa? Ada pakcik tu. Cakap pakcik. Oh, pakcik. Marilah mandi sekali dengan Ayana. Pakcik tu garang tu. Ada pakcik kat sebelah. Kenapa?
Mainlah puas-puas. Jangan terminum air sudah ya. Kalau terminum habis tersedak nanti. Ayana kena dirilah. Orang nak tengok Ayana diri. Ayana kan 10 bulan. Dah pandai berdiri. Cuba diri kejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2. Dia duk sibuk posing-posing mak dia ambil gambar cuba diri. Oh. Woi. Ayana. Okeylah. Dah penat mandi. So macam tu je dia akan mandi, tepuk-tepuk air sampailah. Oi, jangan minum air. Astaghfirullahalazim. Tak boleh minum air. Main tepuk-tepuk je. Kat dalam tu, okey, kat sebelah sana tu lagi dalam. Tapi Aki tak naklah bawa Ayana. Penat nak pegang kamera lagi, tak payahlah Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Dah habis mandi. Acik kimping. Jukit. Acik kimping. Peng pong. Peng pong pong kom peng. Pinky pong kom peng. Dah. So macam biasa jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification. Ting. And kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye Ana. Bye. Tu pak ciknya Ni mak dia Bye boy. Bye kakung. Ting. Sini.